Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, saya bersyukur, Alhamdulillah, saya mulakan kalam dengan mengangkat kalimah tahmid setinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puan Ketua, saya nak mulakan ucapan dan ditegur oleh Kota Melaka soal saya Ketua Pembangkang ataupun tidak. Saya berdiri di sini, Kota Melaka. Kota Melaka dengar sikit ni. Kota Melaka dengar saya berdiri di sini. Jangan dengar fake seperti Kota Melaka yang sememang-memangnya rupa pun macam fake. Tuan Ketua, raja itu payung negara yang menaungi dan menyatukan seluruh rakyat. Saya bersama rakan-rakan dalam Perikatan Nasional menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong atas keprihatinan dan cakna baginda demi rakyat dan negara ini kekal terbela. Intipati kepada titah Tuanku Sultan Ibrahim semalam jelas bahawa baginda mahu Malaysia ini menjadi negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Negara yang adil, yang harmoni, yang sejahtera, yang boleh menjadi contoh kepada negara-negara lain di dunia. Sesungguhnya titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong itu mencerminkan harapan dan impian rakyat agar negara ini ditadbir oleh kerajaan yang adil, cekap dan prihatin terhadap warganya. Ketegasan dan kebijaksanaan Tuanku dalam menangani barang rasuah adalah sesuatu yang diharapkan oleh rakyat di setiap peringkat dan pelosok. Maka titah Seri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim semalam merupakan suatu amanah yang wajib diterjemahkan dengan pelan tindakan, dengan kejujuran dan dengan keberanian oleh pimpinan negara. Ampun Tuanku, bagi pihak rakan-rakan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, kami patut merafak sembah taat setia menjunjung tinggi titah Tuanku. Kami ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional akan terus menjadi pembangkang yang konstruktif, pembangkang yang bertanggungjawab dan pembangkang yang berkredibel dalam melaksanakan semak dan imbang check and balance tanpa takut dan prejudis, without fear and favour. Tuan Ketua, sebuah negara yang diimpikan rakyat adalah negara yang ditadbir kerajaan dengan baik. Kerajaan yang baik dan dipimpin oleh seorang ketua yang adil, telus, prihatin dan inklusif. Kerajaan itu adalah kerajaan yang beraccountability, berintegriti dan cekap. Seperti kerajaan yang berjaya diuruskan melalui kepimpinan Khalifah Umar Abdul Aziz. Ini adalah model yang baik untuk dicontohi oleh seorang pemimpin. He stands as a man of honor and dignity, governed by principles that are universally respected. Inilah yang rakyat impikan dari sebuah kerajaan dan pemimpin. Kita tidak mahu kerajaan ini dianggap seperti sekarang ini, anak-anak muda. Saya tengok mereka bercakap seolah-olah order barang lain sampai barang lain. Dah banyak yang diperkatakan oleh anak muda di kala ini. Tuan betul, hari ini banyak isu yang dibangkitkan oleh rakyat.
yang masih tidak dapat diselesaikan. Sehingga kan raja-raja terpaksa menzahirkan titah duka cita baginda. Sebagai contoh di Selangor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Syarifuddin Idris Shah, pada 10 Januari dan 12 Januari lalu, yang menzahirkan pendirian tegas baginda dalam isu LGBT serta perihal penternakan babi. Teguran seperti ini memperlihatkan raja-raja Melayu cakna dan sentiasa mengambil berat tentang untung nasib rakyat serta masa depan pertiwi agar dunia kita kelak, kita kelek, akhirat kita junjung. Larut. Boleh, insyaAllah. Terima kasih. Saya selaku anak Selangor sangat menghormati Duli Yang Maha Mulia Tuan Sultan Selangor yang sangat prihatin dan sangat tegas di dalam setiap apa juga yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Disebutkan oleh Harut tadi tentang ketegasan isu LGBT dan kandang babi yang akan dipindahkan daripada Kuala Langat kepada satu kawasan di Bukit Tagar, 500 ekar. Saya tidak tahu apa kepentingannya dan saya lihat wakil rakyat yang mewakili rakyat yang menggunakan daging babi sebagai sumber protein pun nampaknya tidak bersuara. Dan ini satu teguran yang bukan pertama kali. Pernah disebut juga oleh tuanku secara tegasnya semasa merasmikan Masjid Cina di Kelang berkaitan kebersihan dan juga banjir yang secara direct di hadapan anggota kerajaan menyebutkan, beta telah penat berkali-kali sebutkan dan alam sekitar berkali-kali seolah-olah saya mencurahkan air di daun keladi pada penghujung 2024 dan baru-baru ini penghujung 2025 wawancara tuanku dengan bernama sekali menyebutkan isu kebersihan dan banjir dan beliau tuanku menyebutkan saya sudah fed up. Saya kira ini ketegasan yang harus diambil oleh mana-mana negeri dan juga pemerintahan di dalam negara kita. Apa komen? Terima kasih Kuala Langat. Tuan Ketua, inilah yang ingin saya sampaikan tadi. Bahawa kalau titah diraja, itu di Selangor, Sultan Selangor titah, sampai mengeluarkan ayat fed up. Maknanya apa? Sudah berkali-kali baginda keluarkan titah dan tidak langsung diambil kira dan diabaikan begitu saja. Saya juga ingin memperingatkan. Lalu, tentang babi ni, sedap babi ni. Adakah satu penderhakaan apabila titah tuanku tidak diendahkan? Apa pandangan Lalu? Tuan Ketua, hari itu masa saya sebut penderhakaan dalam titah diraja isu addendum, speaker kata tak boleh lagi guna ayat derhaka ni. Tapi hari ini saya nak maklumkan, kami di sini, kalau titah diraja, kita akan junjung dan akan kita sama-sama perjuangkan tak kira apa sekalipun. Kalau menderhaka, mereka tetap menderhaka. Walau speaker kata jangan sekalipun, saya kata mereka yang menentang titah diraja itu adalah penderhakaan. Jadi saya ingin peringatkan dengan setegas-tegasnya dalam Dewan yang mulia ini, jangan ada mana-mana pihak cuba meremehkan apa yang telah pun dikatakan oleh raja-raja dalam negara kita ini. Contohnya, isu kemaksiatan LGBT baru-baru ini. Jangan ada mana-mana pihak cuba untuk menormalisasikan gaya hidup songsang ini dalam negara kita. Apa yang berlaku di Chowkit November tahun lalu bukan sesuatu yang remeh. Apa yang cuba dipromosikan oleh setengah pihak dalam Dewan ini tidak boleh dianggap sebagai satu perkara yang terpencil. Kerana maksiat LGBT ini
adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Larut. Terima kasih pada Tuan Speaker, terima kasih kepada Larut. Berkenaan dengan soal kes LGBT dan kes yang berlaku pada 28 November 2025 yang melibatkan seramai 201 yang ditangkap. Yang paling menyedihnya 17 orang yang ditangkap itu ialah ada di kalangan doktor pakar, PTD, cikgu, doktor, lawyer. Jadi saya nak tanya pandangan daripada Larut lah. Negara kita ni nak bawa ke mana? Kemana kita nak didik anak-anak rakyat kita, sama ada berlainan agama atau bangsa? Semua agama tidak mengizinkan perbuatan yang LGBT ini, perbuatan yang di luar daripada tabi'i yang berlaku di dalam negara kita. Dan semalam juga berlaku lagi rentetan situ. Bagaimana senaman aerobik di Bukit Badung pun juga berlaku berlarutan. Jadi saya nak tanya pandangan daripada Larut lah. Apakah tindakan yang sepatutnya, tindakan yang tuntas, tindakan yang begitu agresif untuk memastikan gejala ini tidak menular di dalam negara kita? Karena bala bila Allah Ta'ala datang ni, walaupun kita orang semua dalam dewan ni orang baik semua, bila datangnya bala daripada Allah, maka semuanya akan kena. Terima kasih, Tuan Speaker. Larut, Kota Melaka sedikit boleh? Tentang Kota Melaka sokong LGBT atau bukan yang bagaimana? bab tadi yang tu, yang Kalau pentenakan tidak menyokong LGBT saya benarkan. Saya Tapi nak kalau tanya, nak menyokong LGBT tak payah cakap. bukan, saya nak sebut yang tajuk tadi sebelum tu, pentenakan. Yang berhormat, yang berhormat, kedua-dua yang berhormat. Peraturan 37 jelas, pencelahan, kalau yang mempunyai flaw itu benar, barulah dibenarkan. Ya. Sekarang, Saya sebentar yang berhormat Larut. Sekarang yang berhormat Kota Melaka, bila mencelah, yang berhormat Larut benarkan, baru saya benarkan. Saya am going to follow strict to the rule. Baik, duduk. Silakan. ini peraturan yang tidak songsang. Apa yang dibangkitkan oleh sahabat saya Bagan Serai ini, saya bukan hanya Bagan Serai tapi rakan-rakan kita sebelah sini, adalah merupakan satu peringatan kepada kita semua. Jadi sebab itu ianya melambangkan kebijaksanaan dan keprihatinan raja-raja Melayu. Dan kami tidak mahu raja-raja Melayu apabila dititah, apabila mereka mengeluarkan titah, dia ambil ringan. Apatah lagi dicabar di mahkamah. Saya pernah mengeluarkan satu kenyataan, menggesa kerajaan agar meminda undang-undang dan perlembagaan bagi menjunjung tinggi martabat dan kedudukan institusi raja-raja kekal, jelas dan terpelihara. Larut, boleh Larut. Larut. Kota Penang. Melaka, Tuan Yang Bertuah. Larut penang. boleh. Larut penang mencelah. Minta laluan. Tuan Yang Bertuah, saya nak masuk tentang ekonomi. Dalam Larut, boleh bagi boleh sikit laluan, menurunkan negara, Larut, boleh sikit Larut. Timbalan Speaker nak tanya. pemerkasaan Bagi luang, ekonomi, bagi laluan. Larut, Larut, boleh bagi pemerkasaan laluan. ekonomi, Yang berhormat, 37 itu jelas. Larut telah menjelaskan dia tak bagi laluan. Yang berhormat Larut bagi atau tidak? Saya tak jawab pun. Baik. Baik, telah jelas ya. Yang lain pun sama juga ya. 37 tu, clearkan. Silakan Yang Berhormat. ya, terima kasih. Larut, Tuan saya minta Ketua. sikit Larut, boleh? Macam ni minta, tanya, lepas tu berdiri. Berdiri, kalau saya kata okey, boleh jawab. Kalau saya kata belum okey, berdiri situ dulu. Tak boleh, tak boleh. Kalau tak boleh, saya duduk.
Saya belum cakap boleh ataupun tidak. Sebab tu saya kata berdiri dulu. Jawab je lah. Boleh tak boleh? Diri dulu sebab saya nak masuk bab ekonomi. Ketua bangkang. Nak tanya pun tak berani. Dalam membangunkan negara, pemerkasaan ekonomi adalah agenda utama. Kita mahukan sebuah kerajaan apabila berkuasa wajib menguruskan ekonomi dengan baik agar negara maju dan menikmati manfaatnya. Sebab itulah di sebalik pencapaian 4.7% KDNK dalam tempoh sehingga September 2025, yang diangkat oleh Yang Amat Berhormat Tambun sebagai cerminan keberkesanan reformasi ekonomi madani kononnya. Jangan lupa, cermin sama dengan realiti sebenar kehidupan rakyat. Apakah pertumbuhan ini benar-benar dirasai oleh rakyat di bawah sana? Kalau kita benar-benar amanah, saya mohon Yang Berhormat Tambun, turunlah ke bawah supaya boleh dapat lihat secara terperinci permasalahan rakyat hari ini. Realitinya, masalah kos sara hidup terus menghimpit rakyat. Bulan lalu, media tempatan melaporkan sayur di Lembah Kelang naik harga antara 30 hingga 50%. Masuk pula Menteri Pertanian. Itulah, sayur naik harga. Ibu bapa pula mengeluh harga barangan keperluan sekolah untuk sesi tahun ini melambung tinggi. Dan Jawatankuasa Hal Ehwal Ekonomi MCA, kasihlah tahniah MCA, juga melaporkan bahawa kenaikan itu antara 20 hingga 33%. Betul ada bantuan SARA, SARA, tapi ia bukan satu penyelesaian. Jadi carilah untuk kita benar-benar cari penyelesaian tentang kenaikan kos sara hidup ini. Rakyat dah mengeluh dah. Saya balik kampung dan di rakan-rakan yang ada di bandar, ramai mereka mengeluh. Bila sampai saja pertengahan, mereka dah mula sebut, gaji singgah aja baru masuk dah habis. Seolah-olah gaji ni lalu singgah sekejap, hilang, habis. Ini maksudnya. Inilah realiti kehidupan rakyat yang disokong oleh laporan trend pengguna Malaysia 2025 yang mendedahkan lebih 77% rakyat Malaysia bergelut dengan kos sara hidup. Kajian Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial Universiti Malaya menunjukkan rakyat terpaksa bekerja lebih masa untuk berdepan kenaikan kos sara hidup. Manakala laporan Employment Hero mendedahkan majoriti rakyat buat dua kerja untuk tampung kehidupan. Apa yang ada yang ambil tempahan hujung minggu dan ramai yang jadi driver Grab. Trend ini menunjukkan rakyat berada dalam keadaan terdesak. Rakyat dalam keadaan survival mode semata-mata untuk memastikan dapur mereka berasap. Begitu juga dalam soal pengangguran. Atas kertas kelihatan cantik. Lumut. Kadar Boleh larut sikit larut. Kadar pengangguran rasmi rendah 3.1. Dengar ni. Kadar pengangguran rasmi rendah 3.1%. Bagus. Tetapi realitinya hampir 2 juta rakyat bekerja dalam keadaan underemployment. Iaitu kerja tidak setimpal dengan kelayakan dan gaji, tidak mencukupi untuk hidup bermaruah. Perkara ini ditegur sendiri oleh seorang profesor universiti tempatan dan juga merupakan pemikir ekonomi yang dihormati. Sebab itu berulang kali saya sebut, jangan mudah berbangga dengan angka-angka
yang cantik ini. Indra Mahkota. Terima kasih. Kita ni masalahnya ialah angka cantik, tetapi hasilnya cetek. Yang Berhormat Larut, saya difahamkan dulu main rugby untuk sekolah, untuk universiti, untuk negeri. Kalau saya gunakan sukan rugby sebagai perumpamaan, yang kita nak bukan soal jersey cantik, boot cantik, semua cantik, padang pun cantik, tapi belum tentu menang. Untuk menang dia mesti ada kekuatan dia, disiplin dia, permainan dia, latihan dia, taktik dia, strategi dia, honesty sesama pemain dan bukan shock sendiri. Shock sebab rasa-rasa nak menang tapi tak menang. Apa pandangan Yang Berhormat? Cantik ya tapi hasil tak ada. Terima kasih, Indra Mahkota. Sebab itulah saya bersetuju dia mesti ada strategi, dia mesti ada honesty. Itu saya setuju sangat. Sesama kita dalam permainan tu mesti percaya mempercayai. Ini cakap hari ni, besok orang tegur, betul cara lain pula, tarik balik, macam-macam. Maknanya tidak mempercayai ataupun tak faham sesama sendiri. Ini yang jadi masalah. Sebab itu keadilan untuk rakyat tidak boleh diukur melalui angka yang cantik, statistik yang indah, atau slogan yang besar semata-mata. Tapi ia mestilah benar-benar dan diterjemah kepada realiti kehidupan rakyat di bawah sana. Contohnya, baru ini saya ke Sabah, Kampung Sembulan. Apalah maknanya mereka hidup di Kampung Sembulan itu tetapi dikelilingi oleh bangunan-bangunan tersergam indah. Manakala kehidupan penduduk kampung Sembulan itu cukup menyayat hati dan serba kekurangan. Tolong tengok sikitlah, ini yang saya kata turun bawah, tengok sendiri akan kesempitan kehidupan rakyat. Jangan syok dengan angka dan akhirnya tak payah turun. Angka menunjukkan angka yang hebat. Yang ini yang kami persoalkan. Dan kami soalkan dulu dan hari ini saya persoalkan lagi. Kalau tidak juga mau dengar apa yang dipersoalkan suara rakyat, insya-Allah dalam masa yang akan datang, rakyat yang akan menentukannya siapa yang harus memerintah. Tuan betul. Begitulah juga tentang keyakinan pelabur-pelabur luar terhadap angka-angka ekonomi dalam negara kita ini. Ketika Yang Amat Berhormat Tambun berbangga dengan angka-angka yang cantik, hakikatnya sejak kerajaan ini mengambil alih pentadbiran negara, sebanyak 28.8 bilion dana asing telah keluar daripada Bursa Malaysia. Dan data ini saya dapat daripada Bursa. Lebih membimbangkan, 22.3 bilion daripada aliran keluar itu berlaku pada tahun 2025. Jumlah ini hampir menyamai ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Itu ada pandemik. Sekarang ini angka bagus, pandemik tak ada. Pernah jadi, maknanya orang tidak percaya. Perlu ingat, modal asing tidak membuat keputusan secara emosional. Mereka buat kajian, mereka menilai tentang konsistensi dasar, kejelasan polisi, kestabilan fizikal, serta hala tuju ekonomi jangka panjang sebelum mereka melabur. Adalah amat pahit apabila aliran keluar berlaku secara berterusan dalam skala yang besar. Ia memberi isyarat jelas bahawa keyakinan pelabur terhadap polisi dan keupayaan kerajaan mengurus ekonomi sedang terhakis. Terbaru, Ketua Setiausaha Negara dedahkan 14 kementerian. Yang Berhormat Kota Raja,
Mesti dah bincang dalam kabinet. 14 kementerian gagal capai sasaran perbelanjaan projek pembangunan. Hingga menyebabkan projek-projek yang berkepentingan untuk rakyat dan negara lambat disiapkan. Ada yang langsung tidak bermula sekalipun. Apa nak jadi? Angka nampak cantik. Yang ini yang saya ingin persoalkan. Di sinilah pentingnya amanah. Dan sinilah pentingnya pertanggungjawaban. Semua ini hanya boleh dicapai jika semua pihak yang dipertanggungjawabkan menunaikan amanah sebagaimana yang dititahkan secara khusus oleh Tuanku Sultan Ibrahim semalam. Dalam soal amanah ini Allah SWT bahkan berfirman melalui surah Al-Anfal ayat 27, mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas kamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Tuan Ketua, Malaysia adalah sebuah negara merdeka. Kita dihormati sebagai negara perdagangan yang mengamalkan dasar pasaran bebas. Dan itulah kekuatan kita selama ini. Namun perjanjian perdagangan timbal balas, Agreement on Reciprocal Trade atau ART, yang ditandatangani ini boleh membawa kesan yang membimbangkan. Bukan hanya tentang aspek kedaulatan Malaysia dan banyak lagi. Sehingga kan untuk menentukan hala tuju perdagangan ekonomi sendiri pun kita rasa akan terganggu. Masa depan kita akan terganggu. Perikatan Nasional sejak awal telah menyatakan kebimbangan serius terhadap beberapa terma perjanjian ini. Khususnya artikel 3.3 dan artikel 5.1 yang jelas mempunyai implikasi besar terhadap kedaulatan negara dalam soal kebebasan membuat keputusan ekonomi serta keupayaan kerajaan melindungi kepentingan nasional dalam jangka panjang. Kebimbangan ini bukan direka-reka, tapi ada asasnya. Kerana saya ingin Tuan Ketua dan rakan-rakan sini, jika dibandingkan dengan terma perjanjian antara Kemboja dan Amerika Syarikat, terma Kemboja lebih baik dari segi perlindungan kedaulatan negara mereka. Indonesia juga menolak beberapa persetujuan awal berkaitan perjanjian ini kerana ada terma-terma tertentu yang dilihat terlalu mengikat hingga berpotensi menjejaskan kepentingan nasional dan menghakis kedaulatan negara mereka. Namun ketika Indonesia tegas dan berani dan mempertahankan kepentingan mereka, kerajaan Madani ini mengambil sikap berbeza. Ini yang menjadi persoalan dan menimbulkan rasa pelik. Mengapa ketika negara lain berani bertegas, kita pula dilihat tunduk? Kita sudah ada caucus di parlimen ini yang dipersetujui untuk membincangkan secara terperinci implikasi perjanjian ini dengan pembangkang, tetapi tidak dilaksanakan. MITI semasa di bawah menteri dulu menolak desakan supaya rundingan semula dilakukan. Saya harap Menteri MITI yang baru ini lebih berani dan lebih tegas dengan berunding semula terma-terma yang dikhawatiri menjejaskan negara. Apa yang dimaksudkan oleh Sosial Pembenaran Amerika Syarikat baru-baru ini? Saya nak persoalkan apa yang dimaksudkan oleh Scott Bessent yang telah melabelkan Malaysia sebagai good actor, seperti yang dilaporkan oleh Reuters pada 10 Disember 2025. Saya ingin bacakan pada semua dalam Dewan ini. Tuan Ketua, US Treasury Secretary Scott Bessent told a New York Times Deal Book event that Indonesia was getting a little recalcitrant. Dia kata agak degil.
on its trade deal with the United States. Tapi dia tak elaborate. Malaysia by contrast, wow. Saya bila dengar tu, kata jadi Malaysia ni tak degil lah. Had proven to be a good actor and had dropped thousands of line tariff, so trade between the US and that country was flowing much better. Apa ni? Sanggup buang macam-macam lines. Itu yang dikatakan menjadi good actor. Maknanya kita bertindak lebih baik daripada Indonesia. Tetapi pada saya, ini menunjukkan bahawa Indonesia berani. Ini menunjukkan Cambodia berani. Apa salah kita ni? Apa jadi dengan kita ni? Ini yang kami ingin persoalkan. Sehingga kan banyak negara menzahirkan kebimbangan. Termasuk negara besar seperti China. Yang menggesa agar Malaysia bertindak selaras dengan kepentingan jangka panjangnya. Cuba kita lihat. Kalau ini berlaku, sesiapa saja nak berniaga dengan kita, dia tengok apa nak jadi dengan Amerika. Sebab Malaysia akan tunduk dengan Amerika. Apa nak berlaku dengan Malaysia? Kalau itu adalah sikap orang luar ingin kalau mau berdagang dengan kita. Dalam hal ini saya nak ingatkan George Santayana, seorang pemikir tersohor berkata, mereka yang tidak mau memahami dan tidak belajar daripada sejarah akan dihukum dengan mengulangi kesilapan yang sama. Sebab itu semua kita perlu belajar dan mengambil iktibar dari sejarah dalam isu perjanjian art ini. Saya ingin peringatkan, kita mesti mengambil iktibar daripada sejarah dulu, bahawa jangan sekali-kali kita mendagangkan kedaulatan negara ini. Taruk. Terima kasih, Taruk. Ya, daripada as ini sebenarnya menunjukkan bahawa satu sikap dayuslah Malaysia berbanding dengan Kemboja dan juga Indonesia. Apa pandangan Larut? Yang kedua, wajar tak pandangan Larut PM membawa ratifikasi ini ke Parlimen untuk diluluskan sebelum dihantar surat bersetuju ratifikasi tersebut kepada Amerika Syarikat? Terima kasih, Larut. Terima kasih, betul lah. Indonesia lebih berani. Dan tak apalah, itu bab Indonesia dengan Amerika. Pada kita ni, Ulu Terengganu, kita dah banyak kali mengusulkan supaya perkara ini dibawa dalam Parlimen. Kita bincang, apa salahnya? Dan sebab itu, untuk mempertahankan kedaulatan negara adalah sesuatu yang dituntut oleh semua, bukan hanya kami pembangkang, tapi oleh semua yang ada dalam Dewan hari ini. Perkataan nasional konsisten bahawa kerajaan mesti menilai semula secara menyeluruh, mengkaji dengan teliti implikasi terhadap kedaulatan negara dan merunding semula terma-terma art yang berpotensi untuk menjejaskan kepentingan Malaysia. Itu adalah pendirian kami. Tuan betul. Negara yang diidamkan adalah sebuah negara yang baik. Ianya bermula dengan kepimpinan tertinggi negara. Perdana Menteri adalah individu tertinggi yang diamanahkan untuk menggalas tanggungjawab yang cukup besar dalam menentukan hala tuju negara dan juga nasib rakyat. Perkhidmatan seorang Perdana Menteri harus dilihat dari perspektif yang lebih luas dan menyeluruh. Pada saya, rakyat juga mahukan Perdana Menteri bukan sahaja bersih, tetapi mesti dilihat bersih. Untuk itu, Perdana Menteri tidak wajar untuk memegang jawatan Menteri Kewangan dalam waktu yang sama semasa tempoh beliau menjadi Perdana Menteri. Bidang kuasa Menteri Kewangan adalah amat besar. Apatah lagi sekiranya beliau juga adalah seorang Perdana Menteri. Kalau beliau Perdana Menteri memegang tampuk kementerian lain, tak apa. Tetapi bukan Menteri Kewangan. Sudah banyak kuasa yang kita berikan kepada Menteri Kewangan. Apatah lagi bila beliau juga merupakan Perdana Menteri. Cadangan untuk memisahkan tanggungjawab Perdana Menteri dan Menteri Kewangan adalah lebih penting, jauh lebih penting daripada melihat tempoh masa perkhidmatan seorang Perdana Menteri.
Perikatan Nasional tiada masalah untuk menyokong hak dua penggal jawatan Perdana Menteri. Tetapi biarlah ianya dengan beberapa syarat-syarat yang tertentu. Contohnya tadi, Perdana Menteri boleh, tapi jangan memegang jawatan Menteri Kewangan. Perdana Menteri tidak boleh memegang jawatan Menteri Kewangan ini kerana pendirian kami bahawa prinsip kebertanggungjawaban mesti diasingkan, memberikan pengasingan kuasa di antara kementerian itu dan juga jawatan Perdana Menteri. Larut sekali lagi, Larut. Ni Kota Raja ada ni, Kota Raja setuju. Najib, saya rasa Kota Raja setuju dengan apa yang dijadangkan oleh tu. Sebab Najib, minta pada Najib, terusan pada Najib. Itu ceramah Dr. Raja dulu. Kata je dulu. Dan saya rasa dia setuju apa yang dikatakan oleh Ketua Perbankan tadi. Menteri Kewangan tak boleh jadi penanti. Okey, cuma satu Larut. Berkaitan dengan ini, ada juga Ketua Menteri yang tak sampai 2 penggal pun telah pun ada kes rasuah. Jadi masalah 2 penggal ke 5-10 tahun ni sebenarnya tidak sesuatu yang relevan. Apa dengan Larut? Kota Raja dah ingin berdiri nak jawab benda tu sebab dia setuju, dia buat thumbs up tadi speaker. Thumbs up, dia bersetuju. Dululah bersetuju, hari ini bersetuju. Tapi besok saya tak tahulah sebab banyak sangat rakan-rakan saya, hari ini lain, besok lain. Itu yang saya nak sampaikan ni. Yang tua, yang lebih membimbangkan kami adalah soal pelaksanaan perlembagaan dan undang-undang dalam negara. Kita tidak mahu disalahgunakan ataupun disalah tafsirkan oleh mana-mana pihak. Sebelum pindah ke topik itu, saya lihat bahawa asas kepada tempoh ni ialah kerana kita untuk mencegah penyelewengan, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Apakah bersetuju bahawa asas kepada penyelewengan ini bukan tempoh sahaja, tapi integriti, kekuatan, keimanan, ketakwaan, itu asas kepada elemen pencegahan, bukan tempoh. Kalau sekiranya fokus pada tempoh sahaja, sepenggal pun boleh rasuah. Ya, tak perlu 2 penggal. Ya, jadi apakah Larut setuju bahawa di samping tempoh, elemen tadi perlu diperkasakan dalam peraturan ini? Terima kasih. Betul. Ini yang ingin saya sampaikan tadi bahawa elemen yang lebih penting adalah untuk mengelak daripada berlakunya rasuah. Jadi saya berpandangan mereka yang memegang jawatan ini, amanah yang telah pun diberikan, dipertanggungjawabkan. Maka saya setuju dengan sahabat saya Kubang Krian. Segala-galanya mesti ditunjukkan jelas bahawa amanah yang dipertanggungjawab itu dia takut kepada Allah SWT dan akhirnya boleh menjadikan negara ini sebuah negara yang dihormati oleh semua. Tuan Ketua. Larut. Sikit je. Ya. Selain daripada yang disebut tadi, boleh tak nyatakan kalau syarat-syarat lain seseorang yang nak jadi Perdana Menteri ini mestilah bermoral. Bermoral banyaklah, ya. Tak ada kes mahkamah, tak terlibat dengan LGBT, tak terlibat dengan siapa lagi? Banyak lagi, ya. Moral lah, yang tak bermoral dikira sebagai syarat. Terima kasih. Cakap yang betul-betul moral macam mana? Cakap direct ni yang takut. Pasal apa? Saya faham, tetapi saya nak perjelaskan lagi ni, saya takut salah pula. Jadi tak apalah, Kota Raja faham dah itu. Sebab hari itu saya pernah tengok video yang lama. Dia punya marah, dia baling botol. Baling mic, minta maaf Kota Raja, baling mic. Itu dulu. Sekarang ni apa yang ditarik mic, apa yang ditarik pun kita tak tahulah.
Tuan Ketua, saya nak masuk bab lain ini. Yang membimbangkan kami adalah soal pelaksanaan perlembagaan dan undang-undang dalam negara. Penang. Terima kasih. Datuk Yang Bertuan, terima kasih. Kita tengok dalam perjanjian ART ni ataupun dia simplicity-nya, Anwar berjanji dengan Trump, ART. Anwar, Trump, ART. Jadi kita tengok dalam, nak masuk tajuk lain lah tadi tu, kita tengok dalam perjanjian ini Malaysia telah komited untuk tidak melarang atau mengenakan kuota ke atas ekspor ke Amerika Syarikat bagi mineral kritikal atau unsur nadir bumi. Malaysia juga terus komited untuk mempercepatkan pembangunan sektor mineral kritikal dan juga nadir buminya dengan kerjasama syarikat Amerika Syarikat, termasuk memberikan lesen operasi jangka panjang bagi meningkatkan kepastian. Tadi disebut oleh Ketua BBC tadi daripada Simpang Renggam bahawa kita akan penerokaan pasaran baru. Perjanjian ini juga, adakah kita terikat tidak boleh membuka kepada pasaran negara-negara lain selain daripada Amerika dalam perjanjian nadir bumi yang telah dimeteraikan antara Amerika dengan Malaysia ini? Sila minta penjelasan daripada Leruk. Terima kasih Pendang. Pendang ni bas dah jauh ke depan baru nak patah balik ni. Tak apalah. Betul. Ini isu art tadi setelah pun saya bangkitkan. Kita minta supaya kalau boleh kerajaan mengkaji semula tentang perjanjian yang ada ni. Setuju dan minta supaya apa yang Pendang ucapkan itu dimasukkan sebagai ucapan dalam ucapan saya ini. Yang tua, yang lebih membimbangkan saya adalah tentang soal pelaksanaan perlembagaan dan undang-undang dalam negara. Kita tidak mahu disalah guna dan disalah tafsir oleh mana-mana pihak. Saya nak maklumkan, a constitution is not mere a black letter. It has a spirit and a soul. Atau perlembagaan bukan hanya satu tulisan dakwat hitam di atas kertas semata-mata. Ianya mempunyai roh dan semangat. Sesiapa saja yang dipertanggungjawabkan mengalas amanah ini, Perdana Menteri ke, hakim ke, ketua hakim ke, juga seperti speaker dalam dewan, harus menghormati roh dan semangat perlembagaan. Larut. The spirit and soul of the Constitution. Larut. Masih Larut. Ya, bercakap tentang spirit, di roh dan semangat undang-undang. Kita ada satu akta lompat parti yang memuat speaker ataupun peruntukan 49A Perlembagaan Persekutuan yang kita gubal sebelum habis tempoh kerajaan yang lalu. Dipersetujui oleh kedua-dua belah, sebelah sana dengan sebelah sini, malah ianya didesak oleh mereka yang berada sebelah sini ketika itu. Dan wujudlah, diguballah satu akta yang dipanggil sebagai Akta Lompat Parti. Tetapi sehingga kini, dan keputusan Mahkamah Tinggi yang berlaku pada 2 minggu yang lalu, menunjukkan bahawa akta ini gagal dari segi spiritnya, rohnya untuk menghalang ahli parlimen daripada melompat parti. Ini terbukti. Mana ada undang-undang yang gagal dari segi spirit, dari segi rohnya. Bagaimana akta ini harus dikekalkan? Apakah Larut ingin mencadangkan kepada kerajaan supaya akta ini direpeal, dimansuhkan kerana dia tidak memberi kesan langsung terhadap roh dan semangat penggubalan akta tersebut. Apa pendapat Yang Amat Larut? Ya, masih. Wah, terima kasih Tuan Ketua. Yalah, saya setuju dengan sahabat saya beluran ni. Seperti yang saya sebutkan tadi, Tuan Raja, perlembagaan ini mempunyai roh dan semangatnya. Perlembagaan adalah
undang-undang asas yang ditubuhkan, yang menjelaskan bagaimana negara disusun, kerajaan dilaksanakan dan keadilan diuruskan. Tapi yang kita lihat hari ini sebaliknya. Seolah-olah kita mempunyai perlembagaan tetapi tidak mendaulatkan perlembagaan. Kita yang luluskan dan tetapi kita tidak mendaulatkan perlembagaan itu sendiri. Ada undang-undang tapi tidak dijunjung. Sehingga kan wujud tanggapan bahawa ada agensi yang diperalatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, menggunakan undang-undang yang tertentu untuk menzalimi, untuk menganiaya. Inilah persepsi yang ada hari ini. Saya ambil contoh. Institusi negara sepatutnya melindungi hak setiap rakyat biasa daripada penyalahgunaan kuasa. Kes Yusof Rauta sebagai contoh adalah contoh yang jelas bagaimana institusi boleh disalahgunakan sehingga mengundang persepsi berlakunya penganiayaan. Umum mengetahui Yusof ditahan selama 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Maaf. Tanpa jaminan. Tuan betul, tanpa jaminan. Dia ditempatkan di blok banduan akhir. Maknanya sikit lagi habis. Dan berdepan pertuduhannya amat berat, tetapi alhamdulillah akhirnya mahkamah memutuskan beliau tidak bersalah dan dibebaskan sepenuhnya. Mohon penjelasan. Persoalannya siapa yang bertanggungjawab? Persoalannya mesti ada seseorang yang accountable atas penderitaan yang tidak sepatutnya berlaku ke atas Yusof Rauta ini. Mohon penjelasan Larut Rantau Panjang. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Saya sangat tersentuh hati apa yang disebut oleh Yang Berhormat Larut. Dan ini merupakan satu peringatan kepada anak muda di Malaysia. Bagaimana seorang anak muda yang ingin menjaga maruahnya diperlakukan sedemikian. Bayangkan tempoh 9 bulan 10 hari kalau seorang ibu yang mengandung, ini adalah tempoh kelahiran seorang bayi. Bagaimana derita yang dialami, bayangkan sekira perkara ini berlaku kepada anak kita, keluarga kita. Anak muda yang ingin menjaga maruahnya diperlakukan sedemikian. Sedangkan mahkamah membuktikan dia tidak bersalah. Minta pandangan Yang Berhormat Larut. Terima kasih untuk panjang. Inilah dia. Saya bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Panjang. Ini bukan kes terpencil. Ini bukan sekadar kesilapan teknikal. Pada saya, ini adalah manifestasi penyalahgunaan kuasa. Sebabnya selepas dibebaskan, usaha beliau untuk mendapatkan keadilan melalui saman sivil pula dilengah-lengahkan. Apa dah jadi kepada negara kita ini? Bagus. Sorry, larut. Saya melihat bagaimana Larut tadi menyentuh mengenai penyalahgunaan institusi, khususnya dalam kes Yusof Rauta ni. Kita semua tahu Yusof Rauta pada tahun 2021 sebelum PRU ke-15 telah memfailkan satu saman sivil terhadap seorang tokoh politik negara yang terkenal pada masa itu. Tak perlu saya sebut nama. Akibat insiden serangan ke atas beliau pada tahun 2018. Civil suit dibuat pada tahun 2021. Tapi pada tahun 2024, si Yusof Rauta ni telah dituduh kononnya memiliki dadah, dituduh di bawah Seksyen 39B yang boleh membawa hukuman mati dan juga memiliki pistol mainan. Tapi akhirnya pada 17 bulan 6 tahun 2025, dalam kes jenayah dia ni, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan dia. Acquitted and discharged. Bukan discharge no amounted to acquittal,
DNAA dan bukan NFA. AND, Acquitted and Discharged. Tuan Speaker tentu maklum. Yang jadi isunya, Yang Berhormat Larut, sebagaimana Yang Berhormat sebut, justice denied is justice delayed. Kes civil beliau, saya dipahamkan, walaupun telah difailkan pada tahun 2021, sekarang ini akibat daripada orang yang disaman itu memfailkan di Mahkamah Tinggi untuk rujuk persoalan undang-undang ke Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Tinggi telah tolak permohonan itu dan sekarang ini orang tersebut merayu ke Mahkamah Rayuan. Kes ini ditangguhkan lagi daripada tahun 2021. Kemudian pada 4 bulan 3 ni baru nak dengar di Mahkamah Rayuan. Dikatakan ditukar pula peguamnya, mungkin ditangguh lagi. Jadi saya nak tanya Larut, adakah ini fenomena yang berlaku dalam negara kita, penyalahgunaan agensi-agensi tertentu menyebabkan injustice, ketidakadilan dikenakan terhadap rakyat biasa seperti Yusof Router ni? Saya mohon penjelasan. Terima kasih Ketua Baru, Tuan Ketua, masukkan ucapan itu dalam ucapan saya, sebab saya fikir inilah yang persepsi yang ada di luar sana. Seolah-olah ada boleh pilih-pilih. Saya takut perkara ini akan menjadi perkara yang sudah di-normalizekan. Sehingga kan boleh pilih-pilih. Orang ni boleh domori, saman, tekan sikit, betul boleh ditarik balik. Orang yang seperti ini tak boleh teruskan, dianiaya, dizalimi. Macam-macam. Ini persepsi di luar sana. Begitu juga, ni akhir-akhir ini. Ketidakadilan, persepsinya. Mudah sangat buat perkara yang tidak diingini. Contohnya pengambilan IJM Corp Berhad oleh Samway Berhad. Ianya dilihat tidak adil. Pada saya tidak adil. Harga saham IJM Corp adalah mengikut nilai sebenar. Manakala harga saham Sunway tidak melambangkan harga sebenar. Ianya melambung tinggi berbanding nilai intrinsiknya. Mana ada adil? Ini harga yang sepatutnya rendah, dinaikkan lambung naik tinggi. Yang ini dah memang sama, harga lebih kurang mengikut nilai yang sebenar. Dan kemudian ditukar sahamnya. Mana ada keadilan? Kita kena faham persoalannya, mengapa perkara ini dibiarkan. Padahal kita ada agensi seperti Suruhanjaya Security, kita ada SPRM, kita ada agensi penarafan, dan banyak lagi agensi-agensi yang berkaitan. Malah Kenanga Research sendiri mengesyorkan kepada pemegang saham IJM menolak tawaran pengambilan ini kerana harga tawaran RM3.15 yang tidak menarik dengan metrik penilaian yang tidak menguntungkan kerana berada di bawah anggaran nilai yang sewajarnya. Kerajaan harus melihat perkara ini. Dulu kita dah bangkitkan isu Malaysian MAHB, Airport Berhad. Kita juga telah membangkitkan isu, banyak-banyak isu telah kita bangkitkan. Episod lama, AirAsia sebagai contoh, semua itu telah pun dibangkitkan oleh rakyat. Maka hari ini saya minta supaya kerajaan benar-benar menilai semula perkara ini. Jangan dibenarkan kalau ianya tidak memberi keadilan. Ramai pelabur-pelabur yang melabur dalam PNB, dalam JLC, akhirnya keuntungan yang mereka idam-idamkan itu tidak tercapai. Inilah masalah yang ada. Amanah tanggungjawab diberikan kepada kerajaan harus menilai kembali tentang persoalan ini. Saya dimaklumkan bahawa rang undang-undang pembaharuan semula bandar URA akan dibentangkan semula di Dewan Yang Mulia ini. Saya ucap tahniah kepada rakan-rakan saya dalam UMNO yang dulu memutuskan dan mewawarkan, beritahu kepada semua bahawa mereka menolak rang undang-undang ini ketika itu bersama kami pembangkang.
Tahniah, Tuan Ketua. UMNO kan? Jadi, persoalan saya, Tuan Ketua, sekiranya ia dibentangkan semula pada sidang kali ini, mengapa anggota kabinet daripada UMNO membenarkan untuk ianya berlaku semula? Padahal kita terdapat kebimbangan serius tentang kesan jangka panjang ke atas rakyat. Sebab itu bermacam-macam bantahan dibuat oleh parti politik bersama-sama dengan masyarakat sivil dan kumpulan NGO, baik di dalam maupun di luar parlimen. Kepada kerajaan, saya sekali lagi nak peringatkan sebelum membuat sebarang dasar, lihatlah secara terperinci kepada semua kepentingan semua pihak dalam negara kita. Jangan hanya kerana memiliki kuasa, kerajaan bertindak mengikut tyranny of the majority. Tuan Ketua, inilah yang ingin kita terjemahkan melalui konsensus nasional baru atau dalam terma bahasa Arab dipanggil sebagai Wadah Wathaniyah. Wahdah Wathaniyah. Gagasan besar ini adalah idea yang berpaksikan kepentingan nasional, yang boleh dilaksana, yang realistik, yang berpijak di bumi yang nyata, serta berteraskan pengalaman sejarah negara dan futuristik. Ia merupakan suatu proses rejuvenasi atau pembaharuan dalam kepimpinan. Something new, something fresh, something that people can put hope in, yang boleh kita memberikan kepercayaan, harapan sepenuhnya. Konsensus nasional perlu diadakan, terutamanya selepas negara melalui pelbagai rintangan dan halangan. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar Abdul Aziz melakukannya dengan penuh bijaksana, sehingga beliau digelar Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Dalam konteks Malaysia pula, Allahyarham Tun Razak melakukan merantasi political survivalism. Beliau menggunakan pendekatan lebih besar, iaitu pembinaan bangsa Melayu melalui kemajuan pendidikan dan pembangunan luar bandar. Ketika era beliaulah DEB diperkenalkan, Felda ditubuhkan dan Petronas diwujudkan. Pendekatan yang diperkenalkan beliau telah menyatukan dan membina kejayaan sehingga kan rakyat yakin sehingga hari ini. Pendekatan pembinaan bangsa inilah yang ingin kita hidupkan semula melalui konsensus nasional baru atau Wahdah Wathaniyah ini. Kita akan sesuaikan dengan cabaran semasa bagi membetulkan semula kepimpinan, menyalakan kembali ekonomi dan menyatukan seluruh rakyat tanpa ada mana-mana pihak yang dipinggirkan. Jika Umar Abdul Aziz berjaya membaiki semula negara yang rosak sebelumnya, jika Tun Razak berjaya melakukan selepas negara di badai gelora, konsensus nasional baru yang Perikatan Nasional bawakan ini mempunyai matlamat yang sama, insya-Allah yang lebih baik. Ini tidak terhad kepada satu kaum, agama atau wilayah. Sebaliknya, ia bermatlamat menyatupadukan semua pihak. Kita riset semula hala tuju negara dan saya mengajak semua rakyat berganding bahu memajukan negara tercinta ini. Saya percaya melaluinya dengan izin Allah, negara ini boleh dipulihkan. Ekonomi boleh dinyalakan semula. Politik boleh dimatangkan. Dan rakyat boleh disatukan kembali dengan berpaksikan keadilan serta harapan baru yang saya sebutkan tadi. Tuan Ketua, pokok pangkalnya, baik di sebelah sini maupun di sebelah sana, kita perlu bersatu hati dalam melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Betul Melaka ada? Dalam hal ini bukan soal nama yang menjadi ukuran. Boleh namakan apa pun. Rumah bangsa ke,
kolaborasi agung ke, payung besar ke, atau muafakat nasional, tapi yang lebih penting adalah intipati kesepakatannya. Tidak retorik dan tidak sekadar manis di bibir. Marilah kita jadikan ini sebagai satu wadah perjuangan. Kita jadikan wadah perjuangan untuk masa depan generasi. Masa depan generasi yang lebih unggul. Masa depan bangsa yang lebih harmoni. Dan masa depan negara yang gemilang. Tuan Yang Ketua, laksana kata pantun Melayu. Jangan takut melanggar pantang. Jika pantang menghalang kemajuan. Jangan takut bila ditentang. Jika berjuang untuk kebenaran. Itulah yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Larut.